Alright guys, hari ni kita ada dapat board daripada Kulim Kedah. So jadi kita akan repair, lepas tu kita akan post balik. Untuk model ni model LCH Cooper DC BL90. So jadi masalah dia adalah blinking menurut kata owner lah. So jadi kita buka dulu, kita check apa masalah dia. Kita buat jumper nanti. Stay tune, okay? Okay, untuk model ni model DC So kalau biasa kalau korang tengok board hijau ni model DC, tak ada startup capacitor. Jadi kita akan cuba fix. Sebelum tu kita akan jumper dulu power supply untuk check tegangan dekat controller menu. Alright guys, so kita dah masukkan power supply, lepas tu kita dah jumper daripada controller menu dan kita terus set up DC. So kita turn on. Kita nak tengok voltage ni, sepatutnya dia kena ada 25 DC, 5V, 5 volt, baru dia boleh power up sequence normal. So menurut kata owner tu, dia punya menu button dia blinking. So jadi kita dah confirm lah memang blinking. Kalau korang tengok pun kat sini dia tak stay So bila kita off, okay, so jadi dia akan kosong sekejap sementara dia nak ni. So jadi bila kita off, nanti bila kita on balik, okay, so voltage dah makin kurang. Alright, so jadi ni kita off nanti kita on balik untuk dapatkan tegangan. Alright guys, so jadi aku dah repair dah a few components. So sekarang kita nak check IC. Untuk model ni selalu masalah dekat IC controller ni, IC, sebab model ni model DC. So DC ni dia punya sistem dia berbeza sikit sebab dia tak guna startup capacitor. So jadi diorang akan guna value resistant. Nampak elok lagi, ni nampak elok lagi. So jadi boleh pakai lagi. So jadi sekarang kita test pula dia punya back tu, kita test balik dia punya sequence. So dah kembali normal atau belum. Alright, so jadi dia dah kembali normal dah. Kalau korang nampak dia dah kembali normal 5V. So maksudnya dia dah back to normal lah. Oh panas, dia cabut dah pula. Alright, so jadi untuk model ni kebanyakan isu dekat board atau motor atau kedua-duanya. Tapi kalau sekiranya motor korang rosak, kita dah ada alternatif untuk buat pakai hood yang sama, sistem yang sama, tapi kita ubah konsep dia. Kita ubah daripada DC system ke AC system. Lebih tahan, replacement part senang, sampai bila insyaAllah ada. So jadi sekiranya kalau korang nak repair, coring, service dan sebagainya, boleh PM kami InsyaAllah. Dekat Alia Teknologi kita specialize dalam display system dan juga exhaust system. Tak kisah daripada home, industri dan sebagainya, kita boleh buat insyaAllah. So thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan follow Alia Tech.